Pernah tak korang terfikir main longsor air tapi waktu malam? So sekarang aku dekat Splash Mania. Aku Farul dari Farul and Escape. Malam ni kita lepak kat Splash Mania Night Splash. Siang habis, tempat ni terus bertukar jadi dunia glow in the dark yang gila rare. Kita nak masuk, nak tengok apa yang ada. Masuk di dalam terus rasa lain vibe. So biasanya korang akan experience pergi waterpark time siang, betul tak? So sekarang aku nak tunjuk korang pergi waterpark time malam. Bayangkan lampu neon kelip-kelip, muzik DJ hentak satu taman, vibe macam party tepi kolam. Tapi semua ni jadi kat dalam waterpark. Lewat gelap, adrenalin lain macam bro. Lagi mana? Siapa nama mana? Alright, jangan lupa subscribe ni. Farul and Escape. Yang paling gempak, fire show. Panas babe, tapi best gila vibe dia. Semua orang bersorak. Kat tengah-tengah ada DJ live siap hentak lagu. Memang buat rasa macam mini festival. Kalau korang nak tengok timing DJ dekat sini lah, dia akan tunjuk kau apa semua DJ kat mana, dan korang boleh pergi. Orang semua enjoy, ada yang menari, ada yang chill je dalam air sambil layan muzik. Kesemuanya ada 38 attraction. So guys, kalau korang nak rasa lain dari yang lain, Splash Mania Night Splash ni memang wajib masuk list. Bukan setakat main air. So dalam video ni aku nak bawa korang enjoy ride malam. Kau main 4 kali? No, betul 4 kali. Jom kita layan vibe malam kat Splash Mania. So guys, kat sini parking dia. Ni parking outdoor. So nampak parking outdoor ni. So kalau korang nak parking kat dalam, dia ada tier punya parking. Parking bertingkat bangunan belakang tu ni. So kalau korang nak parking kat store, kau tahu rate dia berapa. Tapi kalau parking outdoor, on weekdays rate dia RM5, on weekend RM8. Kau boleh bayar guna kad. Sebab kat depan sana ada mesin untuk kau nak bayar guna kad. So jangan risau kalau tak ada cash. Kat kawasan ni tak ada kedai runcit, tak ada mamak. So yang ada adalah bil lemat. So kat sini lah kau nak beli air ke apa ke. So kat sini lah. Dengan aku hari ni, aku ada Faris. So dia akan teman aku untuk kita layan Splash Mania kat dalam ni. Ayang tak ikut sebab dia kerja. So aku pula dengan member aku ni. Right, kita jumpa kat dalam guys. Let's go. Okay geng, sekarang aku tengah queue nak masuk Splash Mania. Memang panjang jugalah, tapi vibe dia dah start rasa fun dari luar lagi. Semua orang excited. Sekejap je lagi kita masuk, aku tunjuk kat korang apa yang best sangat malam kat Splash Mania ni. Terima kasih kepada Splash Mania yang sponsor video ni. Okay guys, so kita nak tunggu Daniel Sulaiman, Ops Manager kat sini. Daniel? Ya, Daniel. Farul. Okay. Daniel. Masa kita sampai ke entrance tadi, sempat jumpa Daniel, Ops Manager Splash Mania. Dia explain sikit asal Night Splash ni. Kat sini retail ya, sebelum kau nak masuk ke dalam ni, kau kena masuk ke retail dia. Katanya vibe malam memang lain sebab ada lampu-lampu LED, show dan muzik yang buat suasana lagi hidup. So kita ada merchandise, eksklusi. Daniel siap tunjuk map, bagi tips kalau nak explore semua attraction. Better plan route awal-awal sebab taman ni besar. Eksklusi merchandise ni kat depan. Kat sini kalau nak cek baju pun ada, botol air pun ada. So eksklusi Splash Mania punya. Sebelum kau masuk, kau akan masuk retail dulu. So supaya korang nampak semua merchandise kat sini. Nampak ni? Ada baju untuk budak-budak. Okay. Ini permainan air pun ada sana. Dia juga cadangkan singgah Maniacs Closet dulu kalau nak beli waterproof gear atau souvenir. Senang nak enjoy tanpa risau barang basah. Jom guys, kita dapat baju untuk kita nak pakai. Ini alright. Guys, so kita akan try baju ni. Alright. Kita try pakai. Yes, kita dapat baju. Kita nak try juga kat fitting room. Let's go. Tips dia simple je. Pakai comfy, outfit, stay hydrated, and jangan lupa try ride yang jarang-jarang orang pergi waktu malam. Memang lain macam experience Night Splash ni. Design? Oh, I know I design. Oh, no, kau yang design baju-baju kat sini. Kat sini dia family oriented. So majority memang family kan. Yes. Faris. Okay guys, kita dah settle, kita dah briefing untuk nak masuk Night Splash. So sekarang apa yang kita kena buat is kita nak pergi cari locker. Dan kita dah jumpa sekarang ni locker untuk kita nak letak barang. So harga dia RM15. Ni korang boleh buka, tutup berapa banyak kali korang nak lah.
Kita nak simpan barang je. Okay guys, kalau korang nak cari locker ataupun nak set up locker, dia ada tempat set up sini. So korang boleh pilih nombor berapa and then kat mana yang available. And then korang kena letak nombor telefon and then pilih color code untuk menentukan itu adalah locker korang. So korang boleh guna locker ni buka tutup sampai night splash ni tutup. So tak ada limit. Alright. Withdraw duit bang. Bang withdraw duit Withdraw duit. Gaji dah masuk. Sekarang kita kat kawasan macam beach. Sebelum kita main slide apa semua, kita nak rendam luar dekat dia punya ala-ala beach kat sini. Boleh. So kat atas tu ada tadi DJ. Sekejap lagi pukul 9.30 akan ada show dekat sini. So kita rendam je. Kat Ombak King Cove, satu family boleh enjoy sama-sama. Kolam ombak besar, suasana pun meriah dengan DJ live atas stage. Memang spot paling happening dalam Splash Mania. Kita dah habis berendam, kita nak cari slide. Let's go. Kat Splash Mania ni bukan biasa-biasa geng. Dia ada macam-macam jenis attraction ikut selera kau. So game yang ni kita kena guna tube. And then yang ni tube yang disediakan lah, tapi korang kena pulang balik lah dekat bawah nanti. Ada tempat yang kau kena sewa tube sendiri lah. Dan ada tempat yang dia bagi macam ni. So kita lenjan lah, let's go. Macam biasa guys, kat mana-mana theme park, water park, korang akan kena naik tangga lah kalau korang nak main slide. Sebab kita akan start daripada atas. Jom kita naik tangga, kita queue, lain slide. Jom. Kalau kau jenis suka adventure, masuk thrill attractions. Jantung kempung laju, ride berpusing, jatuh bebas, semua ada. Settle slide pertama kita guys. Next slide kita akan main racing guys. So naik mat ni, ini kita racing dengan orang lain. Jom. Next up, Maniac Races. Kat sini kau boleh berlumba dengan kawan-kawan. Slide side by side. Bila baring atas mat tu, countdown start 3, 2, 1. Terus meluncur laju gila. Air pecik kiri kanan, kau cuba potong kawan sebelah. Adrenaline makin naik, sampai bawah confirm semut pula. Jerit, masing-masing nak repeat lagi. This one, pure fun, pure chaos. Pergi mana? Nanti kau tengok video aku. Wih. Hai guys, so tadi perlumbaan tadi cuba teka lah siapa menang. Aku malah nak cerita lah. So sekarang kita nak layan slide yang tanpa pelampung. Let's go. Everybody tell me that they want this life forever. Put your hands up if you feel like treasure. We don't wanna stop 'cause we're having fun. Hold me in your arms, tell me I'm the one. Connection, magnetic. Tonight we won't forget it. We don't wanna stop 'cause we're having fun. Gorgeous, I know it, I show it slowly. They know I take over, crumbling, yeah. Really just wanna have fun. Yes, I'm magnetic, they love me, touch me, they try, but I'm running. Mantap geng. Bila korang layan Splash Mania waktu malam, ada certain slide yang ada tiup terowong tau. So masuk di dalam tu memang terus gelap gelita. Memang korang takkan nampak apa-apa langsung. Masa tu kerja aku senang je. Jerit dan jerit dan jerit dalam gelap tu. Memang adrenalin dia lain macam lah bila korang gelap dalam tu. Right guys, so kita sekarang nak main plunge. Plunge tu dia akan drop macam ni tau. Okey, yang ni nama dia plunge. Dan percayalah, ni bukan untuk yang lemah semangat. Kau panjat sampai atas, pandang ke bawah, rasa macam nak terjun bebas terus ke alam yang tak pasti. Saat kau lepas ke badan, memang tak ada patah balik. Cuma laju gila, penuh dengan adrenalin, terus menjunam. Beberapa saat je, boom, kau dah sampai bawah. Jantung berdegup kencang macam nak pecah. Slide ni memang level lain. Kita dah try plunge, kita try yang drop punya pula. Alright, jom. Yang ni pula, semua merah drop. Drop ni.
Kau berdiri je kat platform, pandang bawah, terus rasa kecut perut. Lepas tu floor bawah kaki kau hilang. Kau jatuh menyenam lurus ke bawah. Laju gila sampai tak sempat nak tarik nafas. Sekejap sampai bawah, tapi debaran dia memang kau akan ingat lama. Okay guys, macam mana tadi plunge dengan apa tadi nama dia? Mesopotamia, apa nama? Mesopotamia. Okey, salah sekali plunge dengan yang gravity pool. Memang mantap dia. So kalau korang datang sini, aku recommend korang attack tu dulu. Sebab queue memang ramai. Sebab kita orang main 4 kali tau. Betul, 4 kali. So nak tunjukkan kat korang yang benda tu best. So sekarang kita nak main benda lain pula. Jom kita cari lagi. Guys, so kita on the way sekarang nak pergi ke Monster Twister. So aku tak sure dia 4 ataupun 5 orang main. Tengoklah siapa yang akan main dengan kita. Monster Twister 2. Let's go. Give me something now to get the people on the floor. Kita naik sekali Okay, alright. Sebab ride ni 5 orang guys. So kita kena cari geng lah. Jumpa geng lah. Nama siapa? Aiman. Hey, Farul lah. Ni Faris. Aiman. So kita sekarang tengah tunggu pelampung untuk turun kat bawah. Thank you brother. Siapa nama brother? Z. Alright. Z. Jangan lupa subscribe Z. Subscribe Farul Aiman skip. Alright. Jumpa you. Alright. Let's go guys. Jom. Belakang serang sikit tau je belakang Okay. Okey geng, masuk zone trail ni memang lain macam. Ride dia semua buat jantung laju. Banyak corner pusing, musuh berpusing-pusing, ada yang tiba-tiba jantung bebas. Confirm jerit tak ingat dunia, tapi syok gila. Alright geng. Steady geng, jom kita main paling pula. Okay guys, kita dah jumpa Aiman dan partner dia untuk kita main yang jenis 4 ataupun 5 packs. Jom kita attack 4 atau 5 packs lagi. Oh Sungkai. Ni Taiping. Dia pemalu sikit. Korang dua daripada Perak. Okay kan? Alright. Jumpa dia lah. Mantap. Yang ni tak ada queue geng. Mantap. Tengok tu. Tak ada orang. Bang. Jom naik. Alright, thank you geng. Next pula. Ni kawasan budak-budak geng, tapi serius fun juga kalau mak ayah nak join. Ada gelongsong mini, splash zone, semua warna-warni comel gila. Memang pot lepas energi budak-budak. Permainan ni guys. Jom. Ini dah kawasan kanak-kanak. Ini juga lah permainan dia. Tapi okey lah, kita try lah. Jom. Halo guys. Kita nak permainan ni. Gelap baru ni tak nampak pun. Dia tak licin lah guys. So kita macam ni lah. Budak-budak okey. Kalau datang dengan anak-anak, ada kids attraction. Semua comel, colourful, confirm budak-budak happy gila main air. Tapi kat sini bila night splash ni, korang kalau nak main siang ke nak main malam ke, malam dia punya kelebihan tak panas, sejuk, and then orang kurang sikit. Tapi masa dia terhad lah. Kau main-main and then tengok jam, dah pukul macam sekarang ni maybe 10 lebih, 10.30. So banyak lah aku nampak orang dah balik, dah start siang nak balik kan. Tapi itu je lah yang kelemahan dia. Lain semua memang mantap. Jom kita layan dia orang punya lazy river or rapid river. Dekat lazy river ataupun rapid river dia ni, dia ada 8 jenis konsep. So dia ada yang air laju, dia ada wave, and then dia ada macam tempat nak titik kaki. So korang kena cari sendiri lah kat mana barang-barang tu sepanjang lazy river ataupun rapid river ni. Dengan terowong sudah ni. Kalau datang satu family, sini paling ngam. Semua boleh join sekali. Dari mak, ayah, atuk, nenek sampai anak-anak kecil. Memang family bonding habis. So panjang lazy river ni ataupun rapid river, sorry aku tak ingat nama. Alright, panjang dia 480 meter. Bila korang pusing benda ni, so agak panjang lah. So korang nak layan kat sini kan, dengan family memang mantap. Guys, kat sini kita ada wave ball macam tu.
Tengok layan tak layan wave ball dia. Dia macam ada wave lah kat sini. Dalam pula sini. Boleh lah. Bola ni yang buat dia jadi wave. Kalau korang nak tahu, kita tanya kan, macam mana boleh ada wave kat sini? Bola ni yang buat dia. So kita pegang bola ni lah. Bola kuning. Ganas gaul dia. Kalau korang tengok video aku yang lepas kat Sempurna, kita pergi diving kan, dia punya wave macam ni. So dia agak ganas sikit lah. Memang tak relax lah wave dia kat sana. Tapi sekarang aku okey kot. So siapa tak tengok lagi video tu, korang pergi check video Sempurna. So macam biasa guys, kat mana-mana kau pergi waterpark dengan mana, aku akan cari dia punya smoking area. So kat sini, kawasan dia sangat terpencil dan secluded smoking area dia. Tapi at least dia ada. So kalau korang tak tahu kat mana, dia dekat kawasan entrance, and then pergi masuk dekat toilet lelaki, and then kat hujung toilet lelaki tu ada exit, kat situ tempat smoke. Sini lah dia. Dekat Splash Mania, korang boleh download apps GL tau. Apps GL tu nanti aku share description dia semua, and then aku tunjuk link dia semua untuk korang download. Apps tu dia akan detect muka-muka korang. So dalam apps tu dia akan tunjukkan muka-muka korang kalau korang ada dekat dalam ni, and then korang boleh save soft copy kat dalam apps tu sendiri. So sangat convenient kalau korang tak ada kamera nak datang kan, nak enjoy kat tempat ni, tak ada kamera. So korang boleh je download apps tu, and then cari muka korang kat dalam apps tu. Dia akan ada punya kat dalam ni kalau korang masuk. No worries guys. Best. Untuk kita malam ni, kita tak sempat nak main semua sebab satu masa terhad. Tapi aku rasa semua yang attraction popular kita orang dah try, and then memang mantap. So korang patut datang and try semua. So kalau korang nak beli makanan kat sini kan, korang tak payah queue. Kalau korang nampak queue panjang, korang boleh scan je kat sini. Nampak? Sini, and then korang order makanan, and then terus ambil je makanan. Tak payah queue. So sangat-sangat convenient lah bila korang pergi nak waterpark untuk nak beriadah kan. So masa tu tak terbuang macam tu kan. So guys, sekarang kita nak tukar baju. Queue dah tak panjang. Siap-siap jap, and then kita ciao. So kat sini locker room, toilet untuk korang nak bersih-bersih, nak shower. Settle. Aiman geng. Alright, selamat jumpa lagi. Right. Guys, so kita dah siap. Kita dah mandi. Nak tahu tak, tadi biasa tempat mandi ni korang kena bawa sabun sendiri, shampoo sendiri kan. Tapi kat tempat aku ada yang tertinggal sabun. So luck aku lah dapat sabun badan sebab aku tak bawa ini. Kita balik. Lalu je bro. Alright, masih. Cakap kat Daniel, masih Dan. Okay guys, so sekarang kita nak bergerak balik. Kalau korang nak aku curate kat travel trip korang, aku ada Jom Escape. So korang boleh klik dekat description kalau korang datang nak beriadah apa semua kan, ataupun korang nak buat waterpark semua. Splash Mania memang tempat yang sesuai untuk korang. So tunggu apa lagi, pergi beli tiket sekarang. Aku sertakan semua link dekat dalam description. Tekan more, bawah tu ada link, korang tekan tu, beli tiket sekarang. Tunggu apa lagi, mari kita balik. Let's go. Wah, penat geng. Right guys, video kita kali ni Splash Mania sponsor. So thank you Splash Mania. Thank you. So kalau korang nak datang, nak beriadah, nak main waterpark kan, memang aku recommend sangat untuk korang datang Splash Mania. Tak kisah siang ataupun malam. So hari ni kita datang malam je, night splash. Memang mantap, tak panas, and then air pun suam-suam, tak sejuk. And then korang memang boleh chill kat sini, chill habis. Bawa family, bawa kawan-kawan, bawa awek, bawa bini, datang sini and rasakan sendiri. Enjoy macam mana. Jumpa next video guys. Bye. Did you really think I'd just sit here and watch?